Ui gila, mind blown. Petrol memang confirm kalah teruk lah dengan EV. Alright, so hari ni kita orang nak buat benda gila. Tak ada benda gila sangat. Dalam hari ni 27 Ramadan. So masih dalam bulan Ramadan. So kita orang nak berbuka di Cameron Highland. Nak rasa macam mana di Cameron Highland. Sejuk dia, berbuka dalam keadaan yang sejuk. Dan bersahur juga di Cameron Highland. So sekarang kita orang nak ambil Iman dia tak tahu lagi lah kita nak pergi Cameron, tapi dia tahu kita nak pergi Seremban. So tengok macam mana performance EV naik ke Cameron. So kita orang pun boleh macam buat uji kaji lah, berapa actually cost nak sampai atas, and then mampu tak berapa kali kita orang kena charge untuk sampai atas. So saksikan nanti. Let's go. Right, so sekarang kita punya bateri kan 100%, 391 km. So kita tengok nanti macam mana. Aduh, baru nak keluar tol Rawang Selatan dah sangkut. Ni semua gara-gara tak ada RFID. Kalau RFID kita dah keluar dah. Sebab beli RFID dekat Tashengo, Shopee, lepas tu dia tak hantar. What? Elephant. Tiba-tiba dah cancel. Tiba dah cancel. Sekarang tengoklah melambatkan. So korang yang nak beli Tashengo RFID, jangan beli daripada Tashengo. So how is the school today? It's good. So now where are we going? Kampung. You want to balik kampung? You don't want? You want to go jalan-jalan? Kampung lah, balik Seremban. Nak. Balik kampung. Okay, sekarang kita berhenti kejap kat R&R Rawang. Nak bawa budak ni kencing. Kita baru ambil dia sekolah tadi. Alright, so sekarang kita sambung balik perjalanan. So kalau kita tengok ETA sini ada lagi 2 jam 44 minit untuk sampai. So most probably plan kita akan santai-santai je, right? So apa yang aku suka BYD ni, dia ada apa ni, sistem ADAS support ACC dengan ICC. So function ni kira macam auto drive lah. Dia auto drive untuk cruising lah. So sekarang dah pasang. Kita nak pasang dia, just tekan button ni. So bila tekan button ni, nanti dia akan terus set untuk ACC, ICC punya mode. So boleh nampak kat sini ada 120 ni lah kita punya setting untuk speed lah. So kita boleh setting nak berapa kereta ni boleh pergi, dia punya maximum speed lah. Untuk 110, kalau macam ni aku set 120 lah. So kita akan duduk je kat lane tengah ni, then kereta ni akan bawa sendiri. And juga dia punya steering wheel pun akan sendiri lah. So nampak, dia bawa sendiri. Cuma kalau kita lepas tangan, dia akan bagi amaran. Saya tunjuk contoh. Kalau kita lepas tangan agak lama, nanti BYD akan bagi warning lah untuk letakkan tangan. Dia bagi warning ni. So kena letak lah tangan. So at least 3 jari kalau pegang pun dah cukup lah. So bagi aku benda ni sangat best lah. Kita kalau bawa dekat highway memang rasa santai. Kaki memang kita letak bawah je. Lagi-lagi kalau orang macam ACL ke apa semua macam aku ni, kalau bawa drive yang jauh-jauh berjam-jam, memang lenguh lah kaki. So kalau macam ni memang best kita duduk je,
BYD bawa, just be alert lah kalau ada apa-apa. So alright, dengan itu semoganya semua berjalan lancar, selamat. Yang penting sampai ke destinasi. Alright, so sekarang kita berhenti kejap dekat arena tapak. So basically sekarang kita dah guna 36% sampai tapak, which is aku rasa quite good. So kita nak charge sekejap sebelum kita nak naik, takut nanti ada range anxiety ke apa. Jadi kita akan charge lah dalam 90% kot, 80 atau 90% lah. Alright. So kita dah start charging. Kalau ikut sini dalam 41 minit untuk 100% lah. Tapi maybe kita akan charge dalam 90%. Okay, kita tengok berapa lama untuk sampai 90% dan berapa ringgit. Alright, sekarang dah 87%. So lagi 3% kita akan stop. Sekarang kita dalam almost 20 minit lah kita dah charge. Dan nanti kita tahulah harga berapa. Cuma untuk yang ni adalah Elektron. So Elektron ni tadi dia kena bayar deposit jugalah. Ada pilihan dalam 50, 100 atau 150. Lepas tu kalau nak compare dengan lain, Elektron macam tinggi sikit lah per kilowatt, RM1.80. Tapi kalau pengguna CIMB punya kad, dia ada discount 10%. Alright, sas. Alright, so kita orang dah habis charge dalam 91%. So total dapat dalam berapa, 16 kilowatt macam tu. So total harga RM30. Tapi sebab ada diskaun dalam RM7.61, so kita dapat dalam RM22. So yeah, not bad. Ni just kita nak charge lah, takut ada range anxiety. Lepas ni maybe kita nak naik atas tu dalam sejam 40 minit. Nak try sport mode. Hey, we are at Tapa now, where both of us meet. So this is where I learned. I was in, bro, why you not wearing baju? I was in boarding school in Science Tapa, SESTA for 2 years here, and then continue university in Tapa, 1 year and half I think. So yeah, Tapa have quite a lot of memories for me and for both of us. Right. No. Okay, around there is my school, SESTA, my boarding school. I went here when I was 16. Yeah, this is it. My school is SESTA. You want to go to school? On a very big field. Oh, SESTA. Tapi sekejap lagi nak try sport mode. Sebab kita tengok ada uncle tu, dia naik genting, nampak macam pick up dan quite good lah dia punya handling apa semua. So kita nak try juga naik Cameron, bawa sport mode. Tengok berapa lama masa dia ambil lah tu di atas. Tapi maybe kita akan stop jugalah. Tengoklah keadaan nak stop dekat apa tu, waterfall tu apa semua. So alright, so tadi sebelum 5 kita dah sampai ke hotel. So macam nak share berapa penggunaan percentage bateri semasa naik tadi. Right, so roughly dalam 30% lah, from 90% kepada 60%. Kita pun kita all the way use sport mode. So
setakat ni sport mode memang berpuas hati lah. Bila pakai sport mode tu, kereta rasa macam memang betul-betul ringan. Rasa macam tayar atas angin tau. So dia punya pick up memang best. So actually quite good lah. Naik roket, lepas tu 30%. So dari rumah sebenarnya total dengan yang kita sebelum charge tadi dekat Tapah adalah guna dalam 60%, 66. So actually daripada rumah Bandar Seri Coalfield sampai Cameron Highland ni sebenarnya boleh go all the way tanpa charge. So berani tak berani je lah, takut ada anxiety range ke apa. So maybe kalau next time nak datang lagi, kita tengok lah, tak payah charge dekat Tapah, terus shoot sampai atas. Alright, so lepas ni kita orang nak tengok bazar Ramadan dekat sini, tengok apa yang menarik. Cameron pun memang dah lain lah daripada last kita orang datang. Macam benda menarik dah ada sekarang kat sini. So tengok nanti malam nanti kita nak tengok juga apa ada malam-malam di Cameron. Boy, where are you right now? Kuantan. It's in Pahang, but it's not Kuantan. It's Cameron Highland. This is our kampung. No, we just have a short vacation. You like it? Pizza? You want a beef pepperoni? Yeah. No, chicken pepperoni. Chicken pepperoni? Jimmy Bobby. Tangulu. Sedap boy. So how is it? Do you like to lepak at Cameron? I like it. Why is good? I don't know, but I like it. Because it's cold everywhere. What is this? Jagung cheese tareen. What you want, boy? Frog and balloon. Maybe after this, we going to donate some money to the hamster. So Is that a hamster or a frog? hamster, and then I need you to take a photo with the hamster. Okay. Can? Okay. Can you do it? Sure. You better do it, Why? because I already put money. Money in where? Mission accomplished. Pagi ni kita pergi sahur di Family Mart.
So saja jalan-jalan sahur. Sekarang pukul 5 Cuaca warna 16 degree Celsius. Boy, do you like to go sahur in Cameron? It's very cold. But what you get? Show me. From the family mart. Chip and Hot Wheels. Now tell me, how you gonna eat Hot Wheels? Huh? Okay, so sekarang kita nak charge dulu sebelum balik. Ni charge dekat Cameron Highland Resort. Sebab kat sini DC, kita nak charge cepat. So charger dia agak secluded area lah. Macam ada satu kat belakang ni. So kalau masuk Cameron Highland Resort tu, kita masuk dekat belakang ni lah. Ada satu jalan. So dia depan dengan club golf. Right, so kita almost sampai 80%. Probably kali ni kita akan charge sampai 80% ni. Dan kita akan straight balik ke Manusia Coffee. Planning memang tak nak charge sampai penuh. Kita buat 80% je. Sebab nanti kita banyak turun bukit. So ada apa ni, BYD ada regen brake. So bila turun bukit tu dia akan regen balik kita punya bateri. So biar je 80%. Then kita tak akan charge lah. Kali ni kita akan terus straight sampai Bandar Hasyik Coffee. Okay, dah 80% dah. I think dalam 20 minit juga kot. Hampir 20 minit. And then less than 20 minit lah. And then sini harga dia murah. Sebab sini DC yang RM1.35 per kilowatt. So dekat Cameron ni ada 3 DC lah, 3 hotel yang ada. Cameron Highland Resort, Dilafen dengan Cool Point. And then sebabkan aku semalam cari pasal DC je, lupa pasal AC. So dekat Cameron sini AC ada banyak. Ada beberapa tempat lah. Salah satunya hotel yang kita orang duduk semalam dekat Centrum tu. Memang parking dekat LG1 tu, tapi tak perasan tak sebab aku memang tak cari langsung AC. So sebenarnya memang boleh sangat kalau nak charge dekat dekat Centrum tu. Bila dah balik tu baru lalu nampak ada pula AC. Tapi tak apalah, kita charge DC pun cepat je dan harga pun ok. Alright, let's go. Kita balik sekarang. Ui, gila, mind blown. Ini petrol memang confirm kalah teruk lah dengan EV. Alright guys, so sekarang kita baru saja sampai kawasan Tapah. So nak tengok bateri sekarang berapa persen tinggal. Masih lagi 81%. So macam aku cakap tadi, memang gila. Kereta petrol memang kalah teruk lah dengan EV untuk turun bukit dari Cameron. So bayangkan dari tanah rata ni kita charge sampai 80%. Bila sampai bawah masih ada lagi 81%. So ni dah macam memang free energy consumption lah. Jadi macam kita turun bawah ni memang dah tak pakai energy, sambil turun sambil charge. So memang gila lah. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke BSC. So total dalam 40% bateri tinggal. Okay, so telah berjaya dan selamat kita orang sampai daripada Cameron Highland. So kita nak rumuskan lah macam mana pengalaman meluncur ke Cameron Highland dengan EV car BYD atau tu. First berkenaan dengan charging. Dua kali charging je yang kita orang buat. Satu masa sebelum naik Cameron, satu sebelum turun. So total harga adalah RM44.68. So bagi aku benda tu memang
sangat berbaloi lah nak compare dengan maybe dulu kita orang bawa Saga. So Saga mungkin kena isi minyak 2 kali dalam mungkin boleh cecah 100. Sebelum pergi memang kita dah charge siap-siap lah, siap-siap kat rumah. And cost tu mungkin tak dikira lah, tapi pun tak mahal juga. And then total up penggunaan bateri masa pergi dalam 66%. Lepas tu balik macam aku cakap tadi, ada memang mind blown. Turun daripada Cameron ibarat macam free consumption energy. Memang tak guna langsung energy. Bayangkan turun bawah sambil charge. Sebab bateri memang daripada tanah rata tu 80%, turun ada dalam 82%, tambah lagi. So itu memang dah jimat banyak lah kalau nak compare dengan petrol kan. Turun bawah confirm banyak pakai minyak dengan banyak brake ni apa semua. Untuk EV ni lagi banyak brake, lagi banyak dia regen balik bateri. So benda tu memang dah menguntungkan. Lepas tu bila daripada Tapah ke Bandar Seri Kofil, penggunaan dalam 40% lah. Tu pun sebab dah pakai sport mode ni. Pakai sport mode lah. Sebab dah compensate daripada turun tu kita tak ada guna bateri. So macam hantar sport mode, separuh jalan, separuh jalan kita bawa eco mode je. So ada dalam 100% jugalah, 106%. So ibarat macam satu kali isi minyak macam tu, itu pun dalam RM44.68. So pengalaman naik Cameron ni kira berbaloi lah. Dengan EV sesuai lah naik ke Cameron Highland, bukannya tak sesuai. Sebab dekat atas pun dia ada tempat charger. Banyak tempat charge. Banyak tempat charge jugalah. Tak adalah banyak, adalah tempat charger. DC saya 3 charger dan AC ada dalam banyak jugalah, 6 tempat. So maybe sebab tak ramai orang, so tak adalah ramai orang charge. Tapi setakat ni nampak convenient je lah. And orang lain pun boleh try naik EV, naik ke Cameron. Benda Dan naik EV ni rasa bila drive tu rasa smooth gila. Macam duduk rasa macam uish, macam jalan tu macam terangkat lah rasa. Macam dia punya pick up dia tu punya pick memang up tu memang sedap lah. Sebab kita tak ada bunyi enjin apa semua, jadi kita boleh rasa lah dia pergi tu memang betul-betul pergi lah. senyap dia bunyi. Dengan senyapnya kita rasa dia macam tayar terbang tau. Betul. Lepas tu benda lain untuk macam charging, korang ambil masa setiap kali charging dalam 20 minit. Bagi aku 20 minit tu okey lah. Sebab let's say kita berhenti R&R ke apa, kadang ambil masa nak kencing ke apa, nak makan kan. 20 minit is actually worth it time lah untuk kita ataupun reasonable time lah untuk berhenti ke R&R. And cuma kita orang pergi waktu puasa, so tak ada benda boleh buat lah. Kalau waktu yang tak puasa mungkin boleh pergi makan, boleh pergi apa lah. Ni just duduk dalam kereta lah. Boleh lah next trip lagi, nanti ke sini, ke Cameron lagi. Masa bukan bulan puasa, kita cuba. Kita tengok macam mana, macam tengah ramai orang semua kan. So kita kena ada experience macam tu lah dengan EV car. Tapi bila keadaan maksudnya jam lah, kita tengok macam mana nanti. Tapi rasanya jam lagi okey kot. Sebab macam tadi cakap bila brake tu lagi dia tambah regen brake, regen balik bateri. So itu benda-benda yang bagus je. Pergi is charge tak mahal sangat. Lepas tu kereta EV boleh naik atas memang dengan pick up yang bagus. Lepas tu tak susah jugalah nak cari tempat charger, memang ada lah. Cuma kalau nak cakap benda tak bagus, mungkin setiap tempat charger tu dia punya provider tu berbeza-beza lah. Kena pandai lah cari. Lepas Sebab tu kena berbeza pandai, harga kan. beza harga.
So ada provider bagi harga lain, ada harga lain. So kena macam pandai-pandai nilai lah. Tapi kalau macam korang ni kat tempat nak pergi yang hotel macam kat Centrum tu, dia guna AC. So bila AC tu macam 1 kilowatt dia dalam 50 sen. Ke bawah lah. Macam bawah 50 sen. So macam sebenarnya kalau korang charge, macam sementara korang siap-siap dekat hotel ke apa, charge tu guna AC tu, so sangat untung lah sebenarnya guna AC tu. Sebab dia 1 kilowatt bawah 50 sen. Lagi tempat tu pun kira okey lah, Centrum tu macam mall. So sambil-sambil ada hotel kat situ, kita boleh charge lah. Guna AC pun tak ada masalah lah. Walaupun lama sikit dia charge, still tak ada masalah. Cuma itulah, sebab banyak provider. Bila banyak provider, kena banyak app lah. Tu masalah dia. Kena tengok app sana, jom charge lah, Gentari lah, charge sini lah, Elektron lah. Dan setiap benda tu kadang-kadang ada yang minta macam deposit lah dulu. So itu a bit tricky sikit lah. Bukan tricky, macam tedious sikit lah. Kalau semua benda dalam satu app macam senang lah kan. So itulah dia pengalaman naik ke Cameron. Maybe next trip kita pergi tempat lain pula yang lebih jauh sikit, ke arah pantai-pantai timur ke, kan.